Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang di mahsyar, dia datang, umat aku datang dalam keadaan anggota wuduk dan bercahaya. Dia duk berasa selamat dah. Anggota wuduk bercahaya, umat Nabi. Beliau ni ditimbang. Bila ditimbang, Ramadan tak pernah tinggal, haji pun buat, zakat tak pernah tinggal, sembahyang fardu tak pernah tinggal. Maka bertimbun-timbun, bergunung gananglah pahalanya. Dia pun sepatutnya selamat dan alhamdulillah. Sebelum nak diberikan buku keputusan penuh, malaikat tanya. Soalan ni bukan untuk dia saja, tetapi untuk semua orang yang ditimbang. Kata malaikat, siapa yang kenal dengan lelaki ni, sila tampil ke hadapan. Lalu datanglah isteri, anaknya, ramai orang yang kenal dia, jiran dia apa semua. Lalu berkata isterinya, ya Allah, dia suami aku, 93 tahun aku hidup dengannya, tak pernah dia mengarahkan aku untuk menutup aurat. Bahkan dia melarang aku untuk menutup aurat. Hari ini ya Allah, aku nak tuntut pahala tu daripada dia. Allah pun arah, wahai para malaikat, pindahkan pahala dia, pikat dia ni, pikat isteri dia minta. Baru isteri minta,